dipinggirkan, disembunyikan, sejarah jadi tak betul. Sejarah dalam buku kita pada hari ini, bukan buku teks saja, buku keseluruhannya adalah sejarah catatan British, pegawai British. Dia yang tulis tentang Malayan. Kita percaya masa orang Melayu menentang Malayan itu, Malayan kemudian tumbang, dihapuskan. Kajian saya menunjukkan the Federation itu adalah the Federation of Malayan Union. Itulah Malayan Union sampai merdeka. Satu kejayaan besar British. British sebut dalam rekod dia, itu adalah kejayaan dia. Berjaya dia. Dia patut beri merdeka tahun 45. Dia boleh kekal 57. Beri. Dia tak mahu dah mentadbir negara ini kerana kos yang tinggi. Beri pada kita balik. Ekonomi dia pegang. Dia tak berikan ekonomi. Semua dia kawal. Merdeka juga. Tapi sarjana British sebut kemerdekaan ini adalah the unfinished business. Bisnes yang tidak selesai. Kenapa? Beri kemerdekaan pada perkara yang British sendiri pun tak mahu. Kita ambil kemerdekaan separa yang kita sambut pada hari ini. Tahun 1981, satu titik yang kita boleh kata barulah kita dapat kemerdekaan yang hampir penuh ataupun sepenuhnya lah kita kata. Masa itu berlaku down raid yang dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad. Besar kan ni jasa dia. Dia yang rampas aset-aset British dan milik negara kan. Bergaduh dengan British. Perkenalkan dasar, pandang ke timur dan sebagainya. Masa itulah barulah ekonomi itu dapat dirampas semula. Tahun kita merdeka tahun 57 itu, lepas 57, dari 57 sampai merdeka, syarikat-syarikat yang boleh kita ingat ni, Guthrie, Sain Darby, ini British punya dulu. Sekarang ni dah jadi syarikat milik kerajaan. Jadi sejarah macam tu sekali ya. Pada hari ini orang bincang, saya sebut dalam Kertas Kerja ni, orang bincang tentang asal-usul penubuhan PAS. Salah satu kesalahfahaman yang biasa yang orang mungkin anggap itulah kebenaran muktamad. Mereka kata PAS ini lahir daripada serpihan UMNO. Ini benda yang sebenarnya dari segi kajian sejarah saya dapati ada banyak masalah. Tak berapa nak betul. Kerana pandangan pada hari ini dilihat seolah-olah